Alfredo James Al Pacino, dilahirkan pada 25 April 1940 di New York City, AS. Ialah seorang pelakon dan pembuat filem Amerika yang legenda. Dianggap secara meluas sebagai salah seorang pelakon terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah sinematik, Pacino diraikan kerana persembahannya yang intens, berkarisma dan sering meledak-ledak, membawa kedalaman psikologi yang mendalam dan tenaga mentah kepada watak-wataknya. Kejayaannya, yang merentasi lebih 6 dekad, ditandai dengan pelbagai peranan ikonik dalam beberapa filem yang paling dipuji secara kritis dan berjaya secara komersial sepanjang zaman. Gaya lakonan Pacino yang tersendiri, sering berakar umbi dalam lakonan kaedah, mula mendapat perhatian pada tahun 1970-an, menjadikannya figura utama era Hollywood baharu. The Godfather, 1972 peranan utamanya sebagai Michael Corleone memberikannya pencalonan anugerah Akademi pertamanya dan mengukuhkan statusnya sebagai kuasa besar dramatik. Serpico, 1973 memegang watak seorang pegawai polis yang jujur, persembahan yang memberikannya satu lagi pencalonan Oscar. The Godfather Part 2, 1974 penggambaran Michael Corleone yang lebih bernuansa dan gelap, secara meluas dianggap sebagai salah satu persembahan terhebat yang pernah ada. Dog Day Afternoon, 1975 persembahan yang memukau dan intens dalam drama jenayah ini. Beliau terus menyampaikan persembahan yang tidak dapat dilupakan merentasi pelbagai genre, mempamerkan julatnya yang luar biasa. Scarface, 1983 penggambarannya yang ikonik dan meletup sebagai Tony Montana. Dick Tracy, 1990 memperoleh pencalonan Oscar untuk peranan penjahat komedi. The Godfather Part 3, 1990 mengulangi peranannya sebagai Michael Corleone. Saint Oz a Woman, 1992 memenangi anugerah Akademi pertamanya untuk pelakon terbaik untuk penggambarannya sebagai seorang bekas Lieutenant Kolonel Tentera AS yang buta. Heat, 1995 kerjasama skrin meluas pertamanya dengan Robert De Niro. Donnie Brasco, 1997 persembahan yang dipuji secara kritis dalam drama jenayah ini. The Insider, 1999 peranan dramatik yang berkuasa. The Irishman, 2019 kembali bersatu dengan pengarah Martin Scorsese dan pelakon bersama Robert De Niro. Selain berlakon, Pacino juga telah mengarah dan menerbitkan filem. Legasi berterusannya ditentukan oleh impak mendalamnya terhadap lakonan, watak-wataknya yang tidak dapat dilupakan yang sangat bergema dengan penonton, dan statusnya sebagai legenda hidup yang secara konsisten menguasai layar.